Jom kita tengok apa update terbaru di Fish Eat untuk Halloween event. Inilah dia. Coming soon kita akan ada ikan talon orang kata. Dan so yang sekarang ni dia munculkan yang limited ni dulu ataupun mythic, ikan mythic ni dulu. So akan ada update nanti, dia akan masukkan 2 lagi ikan secret talon. So ini adalah part 2 Battle Pass reward. New area unlock iaitu Crystal Cavern. New candy corn leaderboard. Place within the top 200 to earn the Flying Dutchman. Wow. Fixed pumpkin bed, having collision. Oh, yang ni yang orang buat bug tu, yang orang boleh tolak orang tu. Fixed bot spawn at Mount Hello, betul. Decrease streak or threat cooldown to 1 hour. Okay, nice. Biasanya 4 jam, so kali ni dia decrease ke 1 jam saja. Dan new matching limited Divine Blade and Heartfelt Blade. Ini untuk couple, korang boleh beli ni guys. Seorang biru, seorang pink. Harga dia jauh lebih murah daripada road yang sebelum ni. So apa lagi? Dapatkan sekarang dengan hanya 499 Robux. Yes. Katanya dekat atas bukit ni dah open So jom kita pergi dan kita tengok. Cara nak masuk dia, korang kenalah level 30 ke atas dan juga memiliki 10,000 candy. Macam mana nak tengok bang 10,000 candy? Ni dia. Nampak, saya dah ada 26,000 candy. So kalau korang yang masih lagi bawah 10,000 candy tu, korang kena siapkan daily quest ni untuk cepat-cepat naikkan korang punya candy. So jom kita masuk guys. Kita tengok apa ada dalam Crystal Cavern. So tempat mancing dia dekat bawah guys Korang nampak bawah tu ada ikan mitik yang terbaru saja guys. InsyaAllah next update Talon akan masukkan 2 ikan secret ni. So itu saja untuk update kali ni. Kita akan tunggu next update untuk secret terbaru daripada Talon. Okay guys, apa-apa pun luncur.